Okey, dah rakam ni. Tapi abang cover atas. Okey. Bentar. Ya, ni dia. Pemulih nombor berapa tak tahu. Tak tahu ikan apa lagi ni. Tak tahu apa Tak tahu. Ikannya belum tahu. Tu brother kita tengah beraksi. Memang masin mulut dia. Tadi dia kata memang dia rasa nak kena seko. Memang kena seko. Doa-doa bagi naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi naik, jangan tak naik. Adakah ini rekod peribadi? Lama ke ni Maran? Video kau ni lama Boleh lama. Boleh lama 3 hari lepas putus. Jam pukul 6.28. Di hadapan Cili nombor berapa ni kan? Ni kena sweet. Kenyir Sweet. Di hadapan Kenyir Sweet. Spot yang Mat Syafi'i. Kita jauh sikit ada nampak dia orang ramai nak. Itu dia. Oh, dengan scenery yang cantik tu. Hujan turun dah. On. Dah 10 minit. Masa berlalu. Dia tak kena biar dia letih, Pak. Biar. Ikat semua okey kan? Tali okey, ikat okey. Alamak, sangkut ke? Ada. Ini tak ada apa. Okey, berdebar-debar menunggu apakah spesiesnya dan berapa kilo. Ini tuah orang baru mancing temulih ni kot. Tu tengok lenturan joran tu, Tengok cara lenturan tu mau 20 kilo ni. Dia rasa dia macam hari tu tarik 9 macam ni lah. Tengah berdebar-debar tunggu spesies apa ni. Tapi memang rasa dia lah, bang. Boleh lah. Boleh Kocak air dia macam tu. Boleh Ikan belum muncul lagi. Tapi Ikan masih kuat lagi lah. Ikan masih kuat lagi. Kita masih lagi menunggu apakah spesiesnya. Tapi berdasarkan pada kocakan tu macam temoleh lah. Minta-minta lah, mudah-mudahan lah. Tu dia. Anduk jangan masuk tasik cukup kau. Dia dah tak jauh ni, dia ada depan ni dah. Tapi dia masih kuat lagi. So, kita pun tak nak paksa dia. Jangan paksa. Take it easy. Slow and steady. Nak telefon ni ke? Tak, tu dah ada bellman, budak maintenance tu. Video masih berjalan lancar Masih. Dia punya video operator pun terhura tak tahu nak operate. Ambilkan video tu. Ni dia. Hantarlah yang sana tu. Yang ini dulu. Itu dia. Masih lagi melawan ikannya. Masih kuat.
Masih lagi malu nak memunculkan dirinya. Besar hujan. Hujan tambah lebat lah tu. Berdebar lah Hasan lah. Berdebar lah. Berdebar lah. Kalik dah berpuluh-puluh kali pun berdebar lagi. Mak, 3 hari lepas putus. Ui, jauh lagi. Agak ni nak depan ni kan. Ha? Tu yang sana tu siapa? Mana bukan ikan lain tu. Oh, ikan lain eh? Kawan dia kot. Dah dekat dah. Tu dia ikannya. Dekat dah. Sudah dekat. Itu. Oh, itu boleh bang. Tu boleh. Oh, tu dia. Ni dalam 9 kilo bang. Tu dia. Yo, besar ni. Dia tak boleh fokus ni. Dia apa? Tak dia. Apa khabar air sikit bang? Oh, dah mak. Okey, abang duduk atas dah saya nak bawa naik. Okey. Ni dia temoleh. Temoleh confirm. Tu dia, confirm. Otai temoleh. Ya, ikan pun dah penat. Temoleh pun dah penat. Tu dia. Masih lagi melawan. Sisa-sisa tenaga. Ini dia. Tu dia ikan dia. Berjaya. Berjaya. Ambil gambar. Oh. Berapa kilo kan? Dia dalam 9 kilo ada bang. Uish. Aku kena ambil gambar ni. Orang punya pun tak apalah, orang punya. Abang ada player kat badan? Ada? Nak ambil player? Ambil player dengan guni tu sekali bang. Pasal. Tak perlu. Abang dah start lah? Tak, belum. Player dengan guni.